Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk geng MSH, MSH Exhaust, MSH Performance, MSH Autopart, benda sama je lah. Cumanya kita berevolusi dengan nama kan. Mana yang sesuai kita ambil. Tapi ada berita baik untuk geng-geng MSH semua. Selama kita beroperasi daripada 2017 secara sah, sebenarnya lama lagi. Semenjak kita terlibat dengan ni, kita nak bagi berita baik untuk geng-geng MC semua, di mana kita nak recreate balik sizing. Selepas kita kumpul banyak data sebelum ni, kita dah boleh fully customize untuk korang. Sebelum ni macam mana? Sebelum ni kita ambil aftermarket yang tebal, yang ada kualiti, beri result lain yang bagus. Kita kumpulkan dengan muffler performance. Sebelum kita pasarkan, kita bagi result pada dyno dulu. Tapi sekarang kita tukar game. Kita pilih beberapa model yang kita boleh buat fully customize. Dan untuk pengetahuan korang, kita dah soft launch sebelum ni untuk R15, V3, R15M dengan MT15. Kita dah fully customize. Kita dah decide kita punya sizing sendiri, dari header sampailah dekat inlet. Untuk user-user yang dah masuk soft launch sebelum ni, dah touch dah pakai dah, dan kita dah jual almost banyak unit, memang banyak, lebih daripada 30 unit keluar. Kita dah ada data dan memang proven. Dan kita dah pilih next bike 155 dah. Kita pergi untuk CC 250 pula. Kalau tengok dekat belakang, kita bagi gambar-gambaran dulu. Dekat belakang kita tengah test, kita tengah fitment, kita nak bagi ukuran final dekat kilang, supaya lepas ni kawan-kawan boleh sikat rambut, pasang exhaust, jalan. Kita nak menyenangkan, kita nak bagi dekat customer PMP saja exhaust lepas ni. PMP, tak kena cover set, tak kena footrest. Kita cuba beri service terbaik. Jadi korang akan tunggu. Mungkin kita akan push dengan mapping tune boss sekali yang berkenaan. Untuk CBR 250RR memang tak ada tune boss lagi, kita tak push lah. Kita push yang ada kita model. Jadi dua model lagi kita nak keluar. Korang akan tunggu, korang layan video ni. Stop kejap. Bukan kemain lagi korang menikmati cinematic tadi Jadi saya ke arah skuter ni bukan kosong-kosong Saya ke arah skuter dan duduk dekat skuter ni, dengar ada kita nak sampaikan mesej Jadi untuk geng-geng skuter, korang kena doakan kita, sebab kita lepas ni nak fokus untuk exhaust geng-geng skuter pula. Untuk geng-geng skuter sebenarnya lebih mencabar daripada segmen-segmen motor lain. Kita nak kena serve exhaust yang lebih kemas, exhaust yang lebih tahan, yang lebih solid. Sebab motor ni dia memberikan cabaran yang lebih untuk exhaust punya build. Jadi saya duduk ni bukan kosong-kosong. Kita akan cuba fokus untuk keluarkan skuter pula, sebab permintaan terlalu banyak. Macam mana position yang sesuai, exhaust apa yang sesuai, kita akan keluarkan. Kita akan serve untuk kawan-kawan skuter, di mana korang boleh PMP, jangan risau untuk fikir kualiti dah. Pakai, sikat rambut, pergi border, buat pasport. Okay, jadi conclusionnya, kita minta support daripada geng-geng pemotoran untuk kita teruskan projek. Kita nak keluarkan in-house punya piping, kita punya sizing sendiri, kita punya setup. Lepas ni kita gunakan masa kita yang kita dah ceburi bidang exhaust untuk motor ni, kita nak curahkan untuk next projek sizing. Apa yang korang perlukan sebenarnya untuk dalam sesebuah motor? Setup exhaust. Apa yang korang perlukan untuk motor kawan-kawan? Setup exhaust, fitment, sizing, material apa yang sesuai untuk CC sekian, segmen ini apa yang sesuai. Jadi kita cuba curahkan untuk next project. Korang kena tunggu dan teruskan support supaya kita terus boleh berkarya dalam industri exhaust. Okay, jadi ciao.